Kesilapan PAS yang paling besar pada ketika ni ialah membawa naratif yang selain pada mereka tu tidak betul. Sedangkan parti ni dia wadah, dia bukan akidah. Dan lebih bahaya pada hari ini, ada segelintir pada penyokong PAS beranggapan parti tu dah macam agama. Itu yang paling bahaya. Dan itu merupakan kesesatan yang nyata. Dan yang lebih bahaya pada ketika ini, kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh pimpinan dan penyokong mereka yang menguntungkan politik mereka, mereka diamkan diri. Contoh paling mudah tentang dosa qazaf, tuduhan liwat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu merupakan satu dosa besar, qazaf. Tapi sehingga ke hari ini tidak ada seorang pun pimpinan PAS, termasuk di kalangan ulama-ulama mereka dan presiden dia sendiri, yang menegur, menasihati. Tak ada, saya tak dengar lagi, supaya benda ni dihentikan, benda jijik ni dihentikan. Yang ini yang kita sedih lah. Sedangkan Haji Hadi tu dulu sendiri pernah menulis satu buku yang tajuk dia Khazaf, membela Datuk Seri Anwar tentang tuduhan-tuduhan. Dan kita lihat hari ini kepimpinan PAS, setiap perkara yang menguntungkan politik mereka, walaupun terpaksa menggadaikan prinsip dan juga menggadaikan